Orang menyimpan tak cukup belanja. Tak menyimpan sama juga. Saya menyimpan memang tak, dulu bertahun-tahun tak cukup. Tapi at least ada duit ni. Kita akan sentuh tapi dengan penuh rasa bersalah. Lama-lama duit simpanan ni akan jadi banyak. Inilah nanti akan menjadi fun untuk kita membina 1 juta tadi. Okay. Okey. Sekarang ni tuan-puan, apa yang saya maksudkan 1 juta yang pertama bentuk macam ni? Tuan-puan kena faham. Kaya ni macam mana? Kaya, tuan-puan kena faham formula kaya ni. Kalau tak faham formula ni, kerja bertahun-tahun tak kaya-kaya, kerja bertahun-tahun tabungan tak bertambah, yang bertambah hanyalah hutang. Okay. Kaya formula dia sama dengan tabungan ataupun simpanan plus harta tolak hutang. Tuan-tuan kena faham ni. Kekayaan, nak tahu kekayaan makin kaya ke tak? Tengok 3 perkara. Tabungan bertambah, tambah harta, tolak hutang. Setiap bulan, setiap tahun pastikan tabungan sentiasa bertambah, harta sentiasa bertambah, hutang semakin berkurangan. Itulah petanda makin lama makin kaya. Kalau setiap tahun, setiap bulan, tabungan tak bertambah, harta tak bertambah, yang bertambah hanyalah hutang, maksudnya sedang bergerak ke arah kemiskinan. Tunggu masa je tuan-tuan untuk jatuh terduduk. Sebab semua hutang mesti dibayar. Okay. Jadi, setiap kita kena pastikan setiap bulan tabungan kena bertambah. Setiap tahun harta kena bertambah. Setiap bulan, setiap tahun hutang mesti berkurangan. Okey, tuan-puan. Simpanan, apa maksud tabungan atau simpanan? Termasuk duit dalam akaun bank. Termasuk dalam ASB ataupun tabung haji. Termasuk fixed deposit. Termasuk emas. Tabungan ini adalah liquid aset tunai. Bila nak pakai, tuan-puan boleh dapat dalam jumlah yang cepat.